Hari ni, I shopping barang rumah dekat Ninso lagi. Sebab diorang turunkan harga daripada RM2.6 jadi RM2. Itu diorang buat promo kan. Tapi ni diorang extend lagi 1 bulan. So, I nak challenge myself. Spend RM100 dapat barang banyak mana je. Barang-barang yang harga RM2 semua yang ada nick stiker ni. Nampak tak yang macam ni? So, you tengok betul-betul barang yang nak beli tu. Kalau ada nick stiker, harga dia RM2 je. Sebelum ni diorang dah buat harga murah macam ni kan. Tapi kali ni punya I rasa lagi banyak barang yang ada nick stiker and harga RM2. Macam jajan, dessert, makanan. Lepas tu ni barang-barang dapur pun banyak. Span untuk pinggan mangkuk pun ada. Satu ni RM2 je. Apa yang sudut senduk dia dah rosak, nak ganti baru kat sini semua harga RM2 sekarang. Softener pun ada. Korang mana nak dapat softener harga RM2? Tisu RM2. Pinggan mangkuk RM2. Ni cawan-cawan yang harga RM2. Personally, I rasa memang cantik and quality dia elok lah. Terus gigi RM2. Kalau ni dah penuh, total barang RM25. Which is baru RM50. So, ada lagi another RM50 kita kena spend. So, I pergi tingkat 2 pula. Kat sini lagi banyak barang lah. Ada barang-barang bertukang, paku, skru. All the cute stuff untuk anak-anak. Tapi macam anak I banyak yang bulus kan. So, kita borong lah barang-barang bulus. Macam distracted kejap sebab macam menariknya mainan ni. Tak pernah nampak lah. Kita pun apa lagi kena lah ambil kan. Getah rambut macam-macam design ada. Semua harga RM2. Kat tulis pun ada juga harga RM2. Biasa pen warna-warni. Lepas tu hanger apa semua ni. Penyangkut baju pun harga RM2. Sekali yang harga RM2 ni yang belah-belah bawah ni tau. Jangan berbaloi kan. So apa tunggu lagi. Korang pergilah shopping dekat Ninso berhampiran rumah korang.